A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan, ahli keluarga baginda, para sahabat dan umat Islam sekalian. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada kelas Google Meet pada malam ini. Semoga usaha kalian akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, ya bagus Zulhairi, tekan banyak-banyak lagi Zulhairi. Okay, kita mulakan dengan bacaan doa. Okey. Siapa nak baca doa? Faiz Ustaz, Faiz. Okey, ada request Okey Faiz, bacakan doa sebelum kita mulakan pelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Faiz kerana bacaan doa tadi. Okey. Okey, so tanpa buang masa lagi, kita teruskan pembelajaran kita. So malam ini kita nak belajar pelajaran ke-15 pelajaran ke-15 iaitu korban dan akikah. Okey, kalau ada buku teks bersama anda boleh tengok dalam buku teks. Kalau tak, boleh fokuskan mata anda, telinga anda kepada paparan di Google Meet ini. So basically kalau kamu tengok di paparan isi kandungan yang kita nak cover ada berapa? Ada 6 subtopik. Okey, yang pertama kita akan bincangkan tentang maksud, hukum dan dalil korban dan juga akikah. Kemudian yang kedua kita akan bincang tentang syarat sah korban dan akikah. Seterusnya perkara sunat dalam ibadah korban dan akikah. Kemudian kita akan bincangkan tentang tempoh pelaksanaan korban akikah, diikuti dengan pembahagian daging korban dan akikah, dan juga yang terakhir ialah hikmah ibadah korban dan akikah. Actually pelajaran ini ada 2 unit lah. Unit pertama korban dan ibadah korban, dan unit kedua iaitu akikah. Okey. Betul kan ni tajuk tingkatan 4 kan? Confirm kan saya salah ajar pula. Tadi baru habis kelas tingkatan 3 tadi. Yang ni betul pelajaran 15 korban dan akikah. Okey. Kita teruskan slide yang pertama Okay, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan korban, apa yang dimaksudkan dengan akikah. Jadi untuk topik ni kebanyakan slide saya letak korban dan akikah ni sekali supaya awak boleh nampak perbezaan dia lah kan. Kalau dalam buku teks tu dia asing, korban dan akikah. Okay, tapi untuk PowerPoint ni ada slide-slide yang saya letak side by side antara korban dan akikah. Okay, yang pertama kita tengok maksud korban dan akikah. Okay, apa itu korban? Ibadah korban ini maksudnya menyembelih binatang ternakan atau dalam istilahnya dipanggil al-an'am. Okey. Pada 10 Zulhijjah hinggalah akhir hari tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud korban. Manakala maksud akikah pula ialah menyembelih binatang ternakan juga al-an'am sempena kelahiran bayi. Okey, so korban dan akikah ini persamaan dia ialah dari segi satu ibadat itu iaitu sembelihan. Di dalam korban ada sembelihan, di dalam akikah ada sembelihan. Cuma tujuan dia berbeza.
Kalau tengok daripada definisi itu sendiri, korban dilakukan ialah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Akikah juga sama, sebagai ibadat dekatkan diri kepada Allah. Cuma matlamat dia menyembelih binatang untuk akikah ialah sempena kelahiran bayi. Okey, itu maksud korban dan akikah. Jadi saya letaklah side by side di situ. Okey, itu maksud. Kemudian kita tengok apa hukum korban dan akikah ini. Okey. So jangan pening-pening kepala, hukum korban dan akikah ini sama. Okey. Korban dan akikah ada dua hukum. Yang pertama, ibadah korban boleh jadi hukumnya sunat muakkad. Ibadah korban juga boleh jadi hukumnya wajib jika bernazar. Begitu juga akikah, okey, hukum dia sunat muakkad dan juga wajib jika bernazar. Okey, apa maksud sunat muakkad? Sunat muakkad bermaksud sunat yang sangat dituntut. Okey, muakkad tu maksudnya sangat dituntut, highly recommended. Okey, sangat-sangat disyorkan, sangat-sangat digalakkan. Okey, jadi korban dan akikah berkongsi dua hukum dan hukum itu sama. Sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Apa dimaksudkan dengan wajib jika bernazar? Okay, nazar ini maksudnya satu janji atau ikrar yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan ibadat tertentu ataupun ketaatan kepada Allah apabila dia mendapat sesuatu. Dalam erti kata yang lain, apa maksud nazar ni ialah seseorang itu dia mewajibkan ke atas dirinya sesuatu ketaatan atau ibadah yang asalnya ibadat itu tak wajib pun. Tapi sebab dia bernazar, maka ibadat itu menjadi wajib. Contoh, seseorang yang bernazar, sekiranya saya mendapat pekerjaan yang baik, saya nak buat korban. Ketika itu, korban yang asalnya menjadi sunat muakkad, bila ada nazar yang dilakukan oleh seseorang, maka sunat muakkad tadi hukum dia bertukar menjadi wajib. Okey. Default setting hukum korban dengan akikah ni sunat muakkad. Tetapi boleh jadi wajib sekiranya seseorang itu bernazar. Okey. So saya ulang balik, nazar ni apa? Nazar ni maksudnya janji atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang. Okey. Apa yang diikrarkan? Diwajibkan ke atas dia melakukan sesuatu ibadat atau ketaatan kepada Allah apabila apa yang dia ingini itu tercapai. Okey. So macam-macam lah nazar. Ada orang nazar, contohnya kalau lama dah sangat dia tak dapat cahaya mata, tiba-tiba Allah takdirkan dia dapat cahaya mata, dia nak nazar puasa 3 hari. Maka bila dia dapat cahaya mata je, wajib dia puasa 3 hari. Kalau dia nazar nak buat korban, wajib dia berbuat korban. Kalau dia nazar untuk akikah, wajib dia buat akikah. Itu maksud dia, hukum korban dan akikah. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Seringkali saya beritahu apabila kita membicarakan bab ibadah, ia tak lari daripada kita menyebutkan apa dalil dia. Okey, apa dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis tentang adanya ibadat korban ini. Okey, kalau kita tengok, saya letakkan juga side by side dalil korban dan juga dalil akikah. Okey. So dalil korban dia ambil daripada surah yang saya yakin ramai pun hafal, okey, daripada surah Al-Kautsar. Okey, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat kedua.
Yang bermaksud tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Tu dia disebut situ Okey. Disebut di situ dalam surah Al-Kawthar. Kemudian apa pula dalil bagi akikah? Dalil akikah bersumberkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sumrah bin Jundub meriwayatkan, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Riwayat Al-Tirmizi. Yang bermaksud setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Okey, itu dalil bagi akikah. Okey. Setakat ni slide saya masih display ke atau dia dah gelap? Masih. Masih ada Masih ada. Kalau at any time tiba-tiba dia gelap ke apa ke, bagi tahulah Okey, terus je on mic Okey. Saya terpaksa offkan video ni sebab dia tulis sini signal saya dah lemah. Dia makan kuat dia punya internet sebab internet saya slow. Okey. Setakat ni suara saya jelas ke? Boleh dengar Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, itu dalil nakli korban dan akikah. Kita teruskan lagi. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya ataupun boleh type di ruangan chat tu. Kalau saya tak perasan, kamu boleh tolong ingatkan. Okey, kita teruskan. Okey. Kita pergi kepada syarat sah korban dan juga syarat sah akikah. Kalau kamu tengok di slide yang saya telah sediakan, saya telah letakkan side by side, sebelah menyebelah, supaya kamu dapat gambaran. Okey, di sana ada persamaan antara syarat sah korban dan syarat sah akikah. Kamu tengok nombor 1 ialah niat. Okey, syarat sah korban, niat korban. Syarat sah akikah, niat akikah. Okey, maksudnya bagi orang yang melaksanakan korban, dia perlu berniat korban ketika binatang disembelih. Dan bagi orang yang nak melakukan ibadah akikah, dia berniat akikah ketika binatang disembelih. Kemudian yang kedua, masa pelaksanaan. Ibadah korban hanya dilakukan selepas solat hari raya Aidil Adha, bila? Iaitu pada 10 Zulhijjah. Dan boleh diteruskan korban sehinggalah terbenam matahari pada hari akhir tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Itu adalah waktu ataupun time frame untuk seseorang melakukan ibadah korban. Manakala akikah pula, masa pelaksanaan dia ialah setelah bayi dilahirkan. Itu dia dari segi masa pelaksanaan. Kemudian dari segi binatang yang hendak dikorbankan itu perlulah cukup umur. Okey, cukup umur ada pada syarat sah korban, cukup umur juga ada pada syarat sah akikah. Okey. Dan apakah haiwan-haiwan yang dipanggil haiwan al-an'am? Itu ada 5. Okey, sama saja haiwan pada haiwan yang hendak dikorbankan ibadah korban ataupun haiwan yang hendak disembelih pada ibadah akikah. Okey, sekiranya hendak dikorbankan unta, unta itu perlu cukup umur. Apakah umur yang sesuai atau yang telah ditetapkan bagi unta ialah unta itu mestilah berumur 5 tahun dan ke atas. Okey, unta itu mestilah 5 tahun dan ke atas.
Untuk lembu atau kerbau, dia 2 tahun dan ke atas. Manakala bagi kambing, 2 tahun ke atas, biri-biri 1 tahun dah boleh buat korban, ataupun biri-biri itu sudah bersalin gigi hadapan. Okey, yakni ketika mencapai umur 6 bulan. Maksudnya seawal 6 bulan pun biri-biri okey boleh dijadikan korban ataupun akikah. Okey. Jadi syarat yang keempat adalah sifat binatang korban tadi, al-an'am. Saya ulang al-an'am ialah istilah yang merujuk kepada haiwan-haiwan ternakan yang dibolehkan untuk dibuat korban ataupun akikah. Jadi salah satu syarat sah korban ialah sifat binatang korban itu, sifat unta, sifat lembu, kerbau, kambing ataupun biri-biri itu dia bebas daripada penyakit. Okey, haiwan yang hendak dikorbankan, haiwan yang hendak diakikahkan mestilah bebas daripada penyakit dan kecacatan. Okey, contoh haiwan yang cacat, yang teruk pada satu matanya, okey, tak bolehlah cacat yang teruk. Okey, ataupun berpenyakit yang teruk tak boleh. Haiwan yang tempang, kudung atau kurus yang melampau pun tak boleh. Jadi bila kita nak korban atau akikah, binatang tu mestilah binatang yang orang kata sempurna. Okey, dan tidak ada kecacatan yang sangat teruk lah. Kecacatan yang minimum tu boleh lagilah, contohnya macam luka ke apa ke, boleh lagi lah. Tapi kalau mata pun dah tak ada, mata pun dah terkeluar, teruk sangat, buta, jadi haiwan tersebut tidak layak untuk dikorbankan atau diakikahkan. Okey, kerana disyaratkan sifat al-an'am tu, binatang itu binatang yang orang kata okey sempurna lah. Okey. Setakat ni ada soalan nak tanya? Ustaz, kalau lembu yang bunting tanpa diketahui boleh? Okay. Bagi lembu yang hendak dikorbankan atau diakikahkan, biasanya haiwan yang dikorbankan atau diakikahkan biasanya kita akan pilih haiwan yang jantan, jantina dia jantan, tetapi tidak menjadi masalah jika haiwan korban itu betina. Unta betina ke, lembu betina ke, kambing, biri-biri dan sebagainya. Adapun apa-apa haiwan itu bunting dan dia bunting, adakah dibolehkan untuk dia jadi haiwan korban ataupun akikah? Maka ia dibolehkan. Boleh. Okey, sama ada kita tahu dia bunting ataupun tidak. Okey, jika dia dikorbankan atau diakikahkan, ia tidak jadi masalah. Okey, walaupun kita tahu dia bunting pun masih lagi sah untuk dibuat korban atau sah untuk dibuat akikah. Okey. Okay. Terima kasih Ustaz. Saya menjawab soalan ni ya. Okey, teruskan. Saya tak dengar tadi. Nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, itu dia syarat sah korban. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita. Kita dah habis setakat ini definisi korban akikah. Kemudian hukum korban akikah. Hukum dia sama je korban dan akikah. Kemudian kita sudah pun bincangkan tentang syarat sah korban dan juga syarat sah akikah. Okey, more or less the same. Cuma berbeza dari segi tujuan sembelihan itu. Sama ada sembelihan tujuan korban ataupun sembelihan tujuan akikah, syarat sah dia sama. Okey, syarat sah dia sama. Okey. So satu soalan saya nak tanya. Bagaimana dengan haiwan lain? Okey, contohnya rusa. Boleh tak dibuat korban atau akikah?
Adam? Siapa nak jawab? Boleh Ustaz, boleh. Adam? Okey, Adam kata boleh Maksudnya kita nak buat korban atau akikah rusa boleh Okey. Siapa ada jawapan yang lain? Adam tutup mic Adam. Okey. Zul Khairi. Adam. Adam hantar simbol love. Mukri. Agak-agak boleh atau tidak? Boleh. Mukri kata boleh. Okey. Kita tanya ni motor ni. VFB 2447. LC mungkin ni. Okey, bagaimana? Boleh ke tak tu? VFB 2447. Siapakah gerangan tu? Zulaika? Boleh tak korban rusa atau kuda? Macam tak je. Macam tak je. Pasti lah Ustaz. Macam mana Zul? Macam mana? Tak pasti. Tak pasti. Okey, macam tak je. Kemudian tak pasti. Okey, tak apa Okey. So bagi menjawab persoalan ini, okey, boleh tak haiwan selain daripada haiwan yang ditulis dalam slide ini, okey? Jadi untuk ibadat korban ataupun ibadat akikah hanya boleh haiwan yang ini sahaja. Selain haiwan yang disebutkan di sini tak boleh. Maksudnya rusa tak boleh. Kijang tak boleh. Ayam tak boleh. Okey, arnab tak boleh. Kerana apa? Kerana haiwan-haiwan tersebut dia bukan datang daripada kategori haiwan an'am. Haiwan an'am ini saja. Unta, lembu kerbau, kambing, biri-biri. Okey? Lembu sador semua pun boleh. Okey? Seladang tak boleh. Tahu seladang? Mukri? Seladang kenal? Kat rumah Mukri ada. Ada? Rumah Mukri ada seladang? Mana ada? Okey. So clear Jadi haiwan yang boleh dikorbankan atau diakikahkan yang disenaraikan ni je. Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Okey, 5 haiwan ni saja. Adapun haiwan yang lain tidak boleh dibuat korban atau dibuat akikah, tapi boleh sembelih, makan boleh. Untuk makan-makan boleh. Rusa, memang ada orang ternak rusa. Okey, ada orang ternak rusa. Okey. Kijang ke apa tu semua boleh, tapi bukan untuk tujuan ibadat korban dan juga ibadat akikah. Okey, saya harap semua clear bukan semua haiwan boleh dikorbankan atau diakikahkan. Okey, slide saya masih ni ada lagi? Ada. Okey, kita teruskan Kita masuk kepada perkara sunat dalam korban dan akikah. Okey, kita tengok perkara sunat korban. Yang pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah sehinggalah selesai berkorban. Itu sunat sajalah. Maksudnya tak boleh bercukur, potong rambut atau potong kuku. Start je bulan Zulhijjah sehinggalah kalau dia ada nak buat ibadat korban, dia kena tak boleh bercukur dan memotong kuku. Bukanlah tak boleh, tetapi kalau dia ikut, dia dapat pahala sunat. Okey. Yang kedua, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri. Itu yang terbaiklah. Siapa yang nak buat korban, dia yang sembelih sendiri dengan tangan dia. Tetapi okey, kalau tak mampu, tiada masalah. Okey, boleh wakilkan juga. Okey, sebab bukan semua orang boleh sembelih. Okey, yang ketiga, melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadap kiblat dan alat sembelihan yang tajam. Ini kita dah
belajar dulu dalam tajuk sembelihan. Yang keempat, sunat kurban ialah membaca Bismillah, Allahu Akbar. Okay. Bismillah, Allahu Akbar dan berselawat atas Rasulullah SAW ketika menyembelih. Dan juga disunatkan berdoa semasa menyembelih. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Terimalah korbanku. Okey, itu perkara sunat korban. Kita beralih pula kepada perkara sunat akikah. Sama juga. Yang pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Apa doa yang kita boleh baca? Seperti yang kamu lihat di paparan tu Bismillah, wallahu akbar, Allahumma haza minka wa ilaika aqiqatun. Sebut nama anak. Okey, dengan nama Allah. Allah Maha Besar, ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Ini akikah fulan bin fulan. Ini akikah fulanah binti fulanah. Okey, itu dia perkara sunat kurban dan perkara sunat akikah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tadi kita ada satu subtopik tentang tempoh masa pelaksanaan korban dan akikah. Okey, kalau kamu tengok bila nak buat korban ini? Okey, korban dilakukan pada 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik. Okey, kita tengok kita tengok kronologi dia. Pada 1 Zulhijjah jangan buat korban lagi. Okey, pada 1 Zulhijjah orang yang nak korban ni dia dah tahu dah masuk 1 Zulhijjah, orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong kuku. Okey, makruh saja Kalau dia buat tak ada masalah Kalau dia tinggalkan dia dapat pahala sunat. Yang kedua, korban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Okey, maksudnya tak boleh buat sebelum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zulhijjah tak boleh buat. Masuk 10 Zulhijjah baru boleh buat. Okey, waktu penyembelihan yang afdal bermula selepas naik matahari. Okey, selepas solat sunat Aidil Adha dan juga 2 khutbah. Baru boleh start menyembelih haiwan korban. Okey, 10. Kalau tak buat korban pada 10, 11 Zulhijjah pun boleh. Esoknya pun boleh. Sunat korban. 12 Zulhijjah sunat korban juga. Ataupun pada 13 sunat juga pelaksanaan korban. Tetapi bila masuk 14 Zulhijjah, korban tidak sah dilakukan lagi selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Okey, itu tempoh masa korban. Maksudnya 10, 11, 12, 13. Ada 4 hari untuk buat korban. Boleh buat pada mana-mana hari. Seawal 10 Zulhijjah, itu pun mestilah lepas solat sunat hari raya korban dan juga selepas khutbah. Okey, itu korban. Bagi akikah pula, bila nak laksanakan? Sunat muakkad, seseorang itu melakukan akikah apabila masuk hari ke-7 kelahiran bayi. Maksudnya seorang ayah disunatkan, sunat muakkad buat akikah tu hari ke-7. Bukan tak boleh buat hari pertama, kedua, ketiga. Tetapi sunat muakkad buat hari ke-7 kerana apa? Nabi sebut dalam hadis. Sunat buat pada hari ke-7. Ataupun masih lagi akikah ni sunat setelah sempurna kelahiran sehinggalah bayi itu balik. Maksudnya nak buat akikah. Kalau tak buat-buat lagi, budak tu pun dah besar, budak tu dah umur 10 tahun, 11 tahun, masih lagi boleh buat akikah sunat. Cuma akikah ini tak perlu buat dah sekiranya budak itu sudah pun mencapai umur dewasa, dah boleh dah besar dah boleh tampung diri sendirilah buat akikah. Tapi sebelum dia balik, selagi dia masih menjadi tanggungan penjaga dia, bapa dia atau ibu dia, boleh akikahkan dia. Okey, itu dia. Kamu mungkin boleh tanya pada mak ayah, mak atau ayah, masa lahir dulu ada buat akikah tak untuk saya? Tanya sajalah, kan. Ini ibadat sunat je. Okey, kalau ada rezeki lebih, kalau mak kata tak buatlah sebab masa tu rezeki tak ada,
masih boleh buat lagi akikah walaupun bayi itu telah besar sekarang. Okey. Cumanya sampailah bayi itu baliklah. Selepas dia dah balik itu, ibadat akikah tidak disunatkan lagi lah. Okey. Tuan punya badan yang boleh akikahkan diri dia. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, kita teruskan lagi Okey. Seterusnya kita tengok pula, bila dah buat korban, bila dah buat akikah, bagaimana nak bahagi daging itu? Okey, kita pergi kepada pembahagian daging korban. Okey, tengok apabila seseorang buat korban, okey, daging korban itu akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey, 1/3 diberikan kepada sahabat andai, termasuklah orang kaya atau jiran-jiran, daging korban Yang kedua, 1/3 lagi dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. Dan 1/3 lagi bolehlah disedekahkan kepada fakir dan miskin. Okey, itu pembahagian daging korban. Okey, kamu perlu tahu dekat sini, pembahagian daging korban yang 1/3 ni kepada sahabat handai, kepada orang yang berkorban dan anggota keluarganya, juga kepada orang fakir miskin ni, ini merujuk kepada ibadat korban sunat muakkad. Okey. Tetapi kalau ibadat korban itu ibadat korban wajib, okey, semua daging korban itu hendaklah diserahkan kepada fakir miskin sahaja 100%. Maksudnya orang yang berkorban tu tak boleh makan daging korban yang dikorbankan tu kalau korban itu wajib. Kalau korban itu sunat muakkad, boleh. Okey? Jadi jangan keliru di situ Okey, yang kamu tengok 1/3 ni, ini adalah ibadat korban sunat. Okey, ibadat korban sunat. Okey. Tengok spektrum ilmu tu, agihan daging korban. Wajib semua daging korban bagi korban nazar disedekahkan kepada fakir dan miskin. Okey. Kemudian tengok bawah tu ada pangkah orang yang berkorban. Haram menjual daging korban termasuk kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Tak boleh. Okey, sebab ibadat korban ni dia khusus. Okey, bukannya nak mencarikan keuntungan, tetapi kita nak mencari redha Allah. Jadi itu sebab tak boleh jual. Tak boleh jual daging korban. Sebab daging korban ni untuk diagihkan, untuk disedekahkan. Nama pun korban. Okey? Ada soalan tak tentang pembahagian daging korban? Clear? Tak ada. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, kita tengok pula pembahagian daging akikah. Okey, pembahagian daging akikah yang pertama, kalau buat akikah, sunat haiwan yang disembelih itu dia dimasak dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Adapun korban lebih afdal kalau beri dalam keadaan mentah. Okey, tapi tak ada masalah kalau nak korban gotong royong, nak masak kemudian makan, tak ada masalah Cuma kalau untuk akikah, sunat dimasak. Kemudian bagi orang dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Ataupun yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Afdal lebih baik, lebih utama. Boleh tak bagi kepada orang bukan miskin pun boleh juga. Nak bagi pada T20 pun boleh, nak bagi pada M20 pun boleh. Tetapi afdal bagi kepada orang yang bawah B40, yang miskin, yang fakir. Yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Jadi untuk akikah dia tak ketat macam daging korban So untuk akikah biasanya recommended daging itu bukan diberikan mentah tetapi dimasak, barulah diagihkan. Adapun daging korban yang terbaik ialah beri dia secara mentah. Okey. Setakat ni ada soalan? Ada apa pun nak tanya? Okey, kalau tak ada saya teruskan Okey. Kemudian kita pergi kepada apa hikmah korban. Ada 4 hikmah. Yang pertama,
Okey, rahsia kurban sebenarnya sesiapa yang berkorban sebenarnya dia telah mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hikmah yang kedua, okey, korban ini ialah salah satu orang kata tanda seseorang menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS supaya semangat tersebut menaikkan lagi semangat jihad. Okay. Rahsia korban yang ketiga ialah untuk mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidiladha menghimpunkan seluruh umat Islam. Hikmah korban yang keempat pula ialah ia sebagai tanda bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat supaya rezeki yang diperoleh sentiasa diberkati. Okey, itu hikmah korban. Kemudian kita beralih kepada hikmah akikah, ada 3. Yang pertama, hikmah akikah ialah untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas kurniaan cahaya mata. Okey, maksudnya seseorang tu dia sembelih haiwan supaya tanda kesyukuran. Sebab apa? Allah telah beri dia rezeki cahaya mata. Yang kedua, tujuan akikah ini adalah untuk menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Okay? Dan yang ketiga ialah rahsia akikah ialah supaya untuk menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Bakhil maksudnya sifat kedekut lah. Okey, sifat kedekut. Kita teruskan sikit lagi ya. Okey, itu hikmah korban dan akikah. Okey, info tambahan. Okey, ibadat korban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Okey, kemudian binatang ternakan atau dipanggil al-an'am sebentar tadi yang disyariatkan ialah okey, unta, biri-biri, kambing, lembu, kerbau. 5 haiwan ni saja. Okey, kemudian info tambahan lagi tentang korban. Apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak dibenarkan untuk diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Ni kena jaga-jaga. Okey, ingat orang yang menyembelih haiwan korban, okey, ataupun dia jadi tukang sembelih lah pada korban ataupun akikah, dia tak boleh ambil daging itu sebagai upah. Okey, maksudnya apa? Kalau nak diberi upah dia ambil daripada sumber lain. Berikan dia wang ke apa, boleh. Tapi jangan ambil daging itu sebagai upah dia. Tetapi tukang sembelih boleh dapat daging korban, cuma daging korban itu sebagai hadiah atau sedekah, bukan upah. Upah kena ambil dari yang lain. Seeloknya ialah tukang sembelih mendapat upah berbentuk wang ringgit. Itu lebih baik. Okey, tak boleh upah dia daging haiwan yang disembelih tu. Jadi kena berhati-hati. Okey, faham? Faham tak ni? Faham tak? Faham. Okey, kita teruskan. Okey, alhamdulillah, kita teruskan lagi. Okey, info tambahan tentang akikah pula. Awal-awal tadi, okey, ada dalil tentang akikah. Dia ada sebut perkataan tergadai, murtahin dalam hadis, bermaksud anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua-dua ibu bapanya pada hari kiamat nanti jika ibu bapanya tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Tu antara pentingnya, walaupun ibadat ini sunat, rupanya ia juga salah satu orang kata prasyarat anak yang nak beri syafaat, nak bantu kedua-dua ibu bapa je pada hari kiamat, perlulah diakikahkan di dunia ini. Okey. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Riwayat Muslim. Yang bermaksud sesungguhnya nama sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah SWT ialah Abdullah dan Abdurrahman. Okey. Kemudian ada satu spektrum ilmu juga, penyembelihan binatang akikah
memadai dengan seekor kambing. Sebaik-baiknya ialah 2 ekor kambing bagi anak lelaki. Kalau orang tu dapat anak lelaki, kalau dia ada rezeki lebih, sunat akikah 2 ekor kambing. Dan seekor kalau anak perempuan. Okey, ambil mana? Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma bikabshaini. Rasulullah SAW telah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain dengan 2 ekor kibas. 2 ekor biri-biri untuk setiap seorang. Maksudnya Rasulullah buat akikah untuk cucu dia Hasan dan Husain dengan mengorbankan 2 ekor kibas setiap seorang. Maksudnya 4 ekor lah. 4 ekor. Kalau anak lelaki sunat 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan seekor kambing. Kalau tak mampu, tiada masalah. Ikut kemampuan. Okey? Tu dia. Okey. Setakat ni ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada Okey, habis dah. Okey. Kasih love sikit, tepuk-tepuk tangan sikit, habis masa ni. Ngam-ngam ni. Ya. Okey, kalau ada soalan, kita buka soalan sebelum kita tutup kelas ni. Ada apa-apa soalan nak tanya pasal ibadah korban ataupun Tak ada. Kok ayah, ibu kok ada soalan ke? Tanya. Boleh Tak tanya. ada. Tak ada Tak ada. Semua dah pakar Okey. Kalau ada soalan boleh tanya InsyaAllah kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, okey, saya KIV dulu soalan tu dan saya tanya orang lain lah. Okey. So sebab saya bukan boleh jawab semua soalan pun. Okey, kalau yang tahu saya akan jawab lah. Kalau tak tahu saya akan tanyalah kepada orang yang lebih ada knowledge dia. Okey. Jadi kalau tidak ada soalan, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang hadir kelas pada malam ini. Yang saya tengok ada yang sama masih kekal maintain istiqamah. Ada kelas dia join, ada kelas dia join. Okey, semoga apa yang kita belajar hari ini menjadi ilmu kamu, bekalan kamu, bukan sekadar untuk jawab peperiksaan tetapi juga untuk practicality kamu. So kalau ada orang tanya ke apa ke, kamu dah ada info sikit lah mengenai ibadat korban dan juga ibadat akikah. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, sebelum tu ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okey. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sekadar itu saja dahulu untuk kelas hari ini. Segala yang sempurna itu, yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Segala kekurangan, kesilapan, datangnya daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, habis.